cuba sedekah. Jangan sampai kita tunggu kita kaya, kita senang baru kita nak bersedekah kan. Bisnes kita tu kurang, mungkin ada rezeki orang kat dalam tu. Kita tak tahu ada rezeki orang yang memerlukan. Memberi tidak mengurangkan, malah melipat gandakan, dan memberi adalah satu pelaburan. Inilah yang dilakukan oleh pemborong Zafril yang berada di Puchong, yang menolong ramai rakyat ataupun ramai masyarakat sepanjang sewaktu COVID, menolong mereka yang susah, yang tidak boleh keluar rumah dan sebagainya. Jadi itulah punca kenapa daripada sebuah perniagaan runcit dan kini berkembang menjadi pemborong untuk sekitar Puchong, Cyberjaya dan juga Sepang. Sedekah tu memang wajib lah kat kita. Tapi bila kita nak berniaga tu lah, bagi saya jangan rasa takut. Cuba saja, cuba. Jangan lupalah bila kita dah senang, dah mampu, cuba sedekah. Jangan sampai kita tunggu kita kaya, kita senang baru kita nak bersedekah kan. Bisnes kita tu kurang, mungkin ada rezeki orang kat dalam tu. Kita tak tahu ada rezeki orang yang memerlukan. Bila kita bersedekah baru kita nampak. Alhamdulillah, dengan zakat yang diberikan di atas platform tunaizakat.my, perniagaan ini lebih makmur, lebih maju, dan insya-Allah kita doakan lebih diberkati pada masa yang akan datang, insya-Allah. Wallahualam.